Dia tinggalkan kawasan dia tinggal kampung di Melaka tu. Kan? Dia tinggalkan Melaka, dia pergi. Hantuah Jaya tu dia tinggalkan, dia pergi ke tanding Laut Zamidi. Mana sungkuannya Samsul Iskandar tu hebat, ada telur. Kan? Tinggal kawasan dia. Yang kau ni tak pernah bertanding pun kawasan kau. Kelaman tu. Kan? Cuba sehari sekali masuk ke mana tengok bertanding kat situ. Orang lain sedap kau caturkan. Kan? Oh, Samsul Iskandar kena bertanding dekat depan Datuk sebab dia ni kena bertanding kat Melaka, kemungkinan dia kalah. Orang Melaka tak suka kat dia. Oh, macam dia tahu sangat orang Melaka tak suka pada Samsul Iskandar. Macam dia tahu sangat orang Melaka tolak Samsul Iskandar. Alasan dia kata pihak lain Melaka. Di pihak Melaka tu kita kalah sebab apa? Strategi tak betul apa semua. Saya nak bagi tahu Rafizi, pihak Melaka lu kau tak tahu apa Rafizi, kau bercuti waktu itu. Masa pihak lain negeri Melaka, kau pun bercuti dalam politik. Kan? Yang kau tahu sangat tu siapa? Kita ni yang turun, saya turun. Berkampung saya kempen dengan Melaka. Kan? Kamu sudah ulas lah, kamu sendiri tak turun. Bahkan kamu bercuti dalam parti waktu itu. Kamu nak tunggu je kita kalah. Sebab apa nak hantar Anwar Ibrahim? Itu kerja kau. Kan? Bila kalah dekat Melaka, kau salahkan Anwar. Salahkan kenal, bekas ketua Menteri Melaka dulu kita ambil masuk dalam parti lah. 2 orang 4 parti kita terima. Guna logo PH lah. Kesilapan kita kalah, kita gunakan logo PH. Kenapa tak guna logo PKR? Macam-macam kau hentam bila kalahkan Melaka. Sedangkan kau satu hari, satu saat pun kau tak turun dekat kempen. Kan? Waktu itu kau timbalah presiden. Kan? Waktu itu kau naik presiden yang dilantik setelah kau kalah dengan Jemin. Tapi kau tak turun. Kan? Sebab tu saya katakan, kalau kita nak korek salah orang korek salah kita. Sebab tu kalau benda dah berlalu, dah lepas, kena orang pihak Melaka dah bertahun dah pun. Kenapa kau nak ungkit-ungkit pula dalam podcast? Kan? Nak tunjuk kau Melaka tu kesilapan Anwar Ibrahim. Nak tunjukkan ke di Melaka tu kesilapan Samsul Iskandar. Kan? Kelemahan Samsul Iskandar. Kekurangan Samsul Iskandar pernah menang di Hantuah Jaya. Kampung dia sendiri, negeri dia sendiri dia pernah menang. Dia pernah menang di Hantuah Jaya. Dia pernah kalahkan bekas Ketua Menteri Melaka dulu. Dia pernah kalahkan Ali Rostam. Dia Hantuah Jaya dia menang kat negeri dia sendiri. Yang kita ni duk kata Samsul Iskandar dia lemah, kita sendiri pun tak nak bertanding negeri kita sendiri. Kita sendiri tak pernah bertanding saudara. Itu belah lagi ke Pandan. Kan? Dan jadi orang Pandan, seolah-olah dia lahirkan di Pandan. Kampung kita sendiri tak nak balik. Tak nak cuba. Hebat ke tak hebat pengaruh kita di kampung kita sendiri. Tak nak, tak berani. Silap dah deposit. Tapi patutnya adalah keberanian. Kan? Jangan kita lekehkan orang. Jangan kita cari kelemahan orang. Orang ni lemah. Kita ni hebat sangat ke? Kita sendiri pun duduk kampung, tempat yang senang letak spender. Boleh menang Pandan tu. Kan? Tu saya tak beritahu. Buat podcast kita cari kelemahan orang. Apa guna? Kan? Kita buat podcast cakap kalau Anwar kalah. Buat podcast kita pasal Nurul Izzah kalau Nurul Izzah kalah. Buat podcast kita kalah Sungai Bakap kerana Fadlina. Buat podcast pula di Melaka pihak lain kerana Samsul Iskandar. Sepanjang podcast itu cun cerita hal kelemahan orang. Kan? Kita tak suluh diri kita. Berbanyak kita menyumbang kepada kempen-kempen parti. Kan? Dalam PRK berapa kali kita turun. Kan? Kalau nak cerita pasal kelemahan banyak. Tapi kita tak naklah cerita. Siapa ahli politik yang suka berondekkan pilihan parti sampai kalah dalam pemilihan parti? Ini tak kira, kita tahu sendiri saudara. Sebab tu saya malas nak cerita dalam pemilihan ni. Tapi kau buat podcast, cerita-cerita macam ni, saya kena jawab lah. Saudara. Kan? Saya tak nak orang-orang atas parti ni keliru. Kan? Apa ni? Kan? Apa yang kau cerita ni? Bila kita menyokong, dia kata kita penjilat. Ini masalah dia. Tapi puak-puak dia, penjilat dia tak apa. Kan? Siapa yang sokong Anwar, penjilat Anwar, pebodek Anwar. Siapa sokong dia? Tak apa, itu pejuang. Semua saya ni bukan penjilat saya. Mereka adalah pejuang-pejuang parti yang ikhlas. Tang dia ikhlas pula. Yang salah dia, bila kita kata support Anwar Ibrahim, ni penjilat. Tak boleh saudara, kita tak boleh anggap orang yang sokong kebenaran itu sebagai penjilat. Memang betul, adalah parti ni ada penjilat-penjilat. Betul. Kita tak akui, bukan parti kita saja, parti mana-mana, semua parti lah dalam dunia ni. Kan, mesti ada golongan-golongan yang menjilat pimpinan. Itu dah jadi resam. Kan, tak pelik dalam parti ni ada penjilat-penjilat ni, tak pelik. Kan, kita jangan jadi penjilat dah. Yang benar kita pertahankan. Kan,
Yang salah, kita perbetulkan, kita kritik dan kita tegur. Kita menyokong Anwar Ibrahim selama ini bukan bermakna kita kata Anwar semuanya melakukan benda yang betul semua, tak. Tapi kita nyokong dia kerana banyak benda yang baik, yang betul yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Bukan kerana kita penjilat. Nak jilat apa? Dah puluh tahun dah kita sokong Anwar Ibrahim, apa kita dapat? Tak dapat apa pun saudara. Nak kata penjilat ni, hari ni kau sokong, besok lagi kau dapat lah puan. Kan? Itu penjilat. Kan? Dia sendiri kata dia hantar Anwar pergi tanding di Tambun. Sebab dia Tambun tempat yang berisiko dia kata. Kan? Tempat yang berisiko, dan Anwar sebagai bakal Perdana Menteri, dia pemimpin yang hebat, dia kena uji tempat yang hebat. Maka dia pun kata, dia cadangkan Anwar bertanding di Tambun. Alhamdulillah saudara, memang terbukti Anwar tu hebat. Memang terbukti Anwar tu hebat. Maka dia menang di Tambun.